Hari ni kita nak buat cucur crab stick. Resepi ni sebenarnya dah viral daripada tahun lepas lagi tau, tapi ni Hamdan baru sempat nak try. So jom kita start. Bismillah. Dalam mangkuk boleh masukkan 3 cawan tepung gandum, sebiji bawang besar, cili merah, setengah batang carrot, daun kucai, segenggam ikan bilis yang dah ditumbuk, 1 sudu cili kisar. Lepas tu perasakan dengan garam dan gula dengan setengah sudu kecil baking powder. Dan last sekali boleh masukkan dalam 15 crab stick yang dah dipotong dengan toge sikit. Tengah-tengah gaul baru perasan yang saya masukkan bawang ni macam seketul-seketul. Terlupa nak potong. Allah, terpaksa nak kena keluarkan balik. Lepas tu kita hiris halus-halus, okey? So pengajaran yang kita belajar hari ni, waktu memasak jangan main telefon. Okey, kemudian untuk air korang boleh masukkan sikit-sikit sampai dapat tekstur yang macam ni. Lepas tu dah boleh goreng dalam minyak yang panas sampailah garing dan kembang cantik macam ni. Resepi ni memang sesuai sangat kalau nak buat makan petang sambil minum dengan teh panas-panas. Lepas tu nak lagi sedap boleh cecah dengan sos cili Thai. Dan dah siap resepi cucur crab stick kita hari ni.